Tes tes. Bila Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ni. Selawat dan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Malam ni kita akan sambung perbincangan ta'lim muta'allim deh. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, penggang bawah tu dia kata wa min tawkirihi, dan di antara cara kita nak membesarkan, nak mengagungkan guru tadi. Tawkiru auladihi, iaitu kita mengagungkan ataupun membesarkan auladihi, anak-anak guru tadi. Wa man yata'allaku bihi, dan individu-individu yang berkait dengan guru. Maknanya orang yang berkhidmat kepada guru ke ataupun ahli keluarga guru sendiri, maka kita muliakan mereka juga. Wa kana ustazuna, dan adalah guru kami Syekhul Islam. Cuba tengok bawah Syekhul Islam boleh gerakkan teks. Ustaz Arif ada tak? Allah Rabbi. Ya. Okey, baik. Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin, dan adalah guru kami, ustaz kami Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah, iaitulah Al-Imam Al-Marghinani rahmatullahi alaihi. Haka, guru kami tu menghikayatkan, anna wahidan min akabiri al-a'immati, bahawasanya salah seorang daripada ulama besar, imam-imam yang besar, a'immati Bukhara, daripada ulama-ulama Bukhara, kana yajlisu majlisad darsi, dia tadi mula-mula dia duduk dalam majlis dia. Wa kana yakumu fi khilalid darsi ahyanan, dan guru tadi ataupun salah seorang daripada ulama besar di Bukhara tadi, wa kana yakumu fi khilali ad-darsi ahyanan, dan kadang-kadang dia bangun pada ketika sedang kelas. Khilal pada ketika sedang ad-dars, sedang kelas, ahyanan kadang-kadang. Fasa'alu anhu, jadi guru ni kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia bangun. Kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia bangun. Fasa'alu anhu, maka murid-murid pun tanyalah tentangnya, maksudnya tentang perbuatan guru tadi duduk dan bangun. Okey, tentang perbuatan guru tadi duduk dan bangun. Qala, maka kata guru tersebut, inna bana ustazi yal'abu ma'as sibyani fis sikkati. Dia kata sesungguhnya anak kepada guru aku bermain, anak tadi bersama dengan kanak-kanak lain. Fisikah ni maksudnya pada di jalanan.
Maknanya dia ngajar dalam masjid contohnya, dia pun tengok anak guru dia tu mari nitah depan pintu masjid tadi, maka dia bangun. Kerana apa? Tengok dia kata. Wayaji'u ahyanan ilal babil masjidi. Dan datanglah ia siapa tu? Ibnu Ustaz tu. Dan datanglah anak Ustaz tadi, ahyanan kadang-kadang ila babil masjid. Datang kepada pintu masjid. Fa'idha ra'aituhu, maka apabila aku melihat orang panggil anak Ustaz tadi, Ibnu Ustazi tu, aku mulahu, aku berdiri untuknya. Ta'ziman sebagai memuliakan li ustazi, untuk memuliakan guru aku. Maknanya dia ketika nampak anak kepada guru dia, bukan guru dia sendiri ni, guru lebih lagi. Dia nampak pada anak pada guru dia pun dia bangun juga. Dah, apatah lagi guru tu sendiri, maka lebihlah lagi dia muliakan guru tersebut. Nampak? Jadi ulama-ulama sehingga ada Imam Nawawi rahimahullah, dia mengarang satu kitab khusus berkenaan dengan berdiri ni. Berdiri kerana apa? Ulama-ulama dalam kitabnya pun banyaklah tulis. Cuma tahun ni Imam Nawawi dia ada risalah yang khusus berdiri kepada orang-orang yang dimuliakan syarak. Maknanya bila mari orang yang pegang mushaf, contohnya sunat kita berdiri. Bila kita berhadapan dengan mak ayah kita baru mari, masa itu sunat kita berdiri. Guru kita baru mari, sunat kita berdiri. Tu. Ataupun orang yang bukanlah dia alim tapi dia tadi banyak kebaikan, maka sunat kita berdiri. Mari pemimpin yang soleh, sunat kita berdiri. Begitu. Jadi banyaklah tempat-tempat yang disunatkan berdiri. Cuma sini nak kabarnya muliakan anak tu termasuk dalam bentuk untuk memuliakan guru dia. Wal Qadi Imam Fakhruddin, dan telah berkata oleh Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, kana ra'isul a'immah, adalah dia tadi ni merupakan ketua kepada imam-imam fi Marwi. Marwi satu kota di Khurasan, Marwi Dia ubik kat sini. Satu kota di Khurasan. Okey, sekejap kita tengok sekejap. Tak ada. Okey, nama tempat lah tu. Baik, dia tadi syekh kita ni, wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram, dan adalah sultan menghormati akannya dengan sehabis-habis penghormatan. Wa kana yaqulu, bila sultan duduk khabar kepada Qadi Fakhruddin Al-Arsabandi ni, kana sultan yahtamiruhu ghayatal ihtiram, pemerintah masa tu menghormatinya dengan sehabis-habis penghormatan. Wa kana yaqulu, dan berkata ia, dan adalah berkata ia, innama wajadtu bihadzal mansabi, hanya senya aku ni boleh mendapati kedudukan ini, hadza mansab, kedudukan ini ni aku boleh dapati. Nuskah hamba ada wajadtu bihadza al-mansabi dah. Jadi kalau tak ada B tu mansabah lah. Nampak? Dan hanya senya aku mendapati akan kedudukan ini bi khidmatil ustaz, dengan sebab aku khidmat pada ustaz. Jadi nuskah hamba ada bihadza. Aku dapati kemuliaan ini adalah kerana pangkat ni kerana aku khidmat kepada guru aku. Fa inni kuntu, maka sesungguhnya adalah aku tu akhdum al-ustaz, aku berkhidmat kepada guru aku al-qadi al-imam. Siapa guru dia? Al-qadi imam Aba Zaidin Ad-Dabusi. Ia khidmat kepada guru dia Abu Zaid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdumuhu, dan adalah aku berkhidmat kepada Abu Zaid Ad-Dabusi tadi. Wa atbakhu ta'amahu, dan aku tolong masak. Tolong masak makanan dia tadi kepada masak untuk guru dia lah. Nuskah ni lain. Tak pernah baca hamba lah. Jadi
wa kuntu akhdamuhu ta'amuhu gitu, akhdamuhu ta'amahu. Dan adalah aku tadi berkhidmat memasak makanan dia tadi. Tinggal sikit dalam nuskah tu salasina sanatan. Dalam nuskah dipamerkan oleh Ustaz Arif ni ada tinggal sikit iaitu akhdamuhu ta'amahu salasina sanatan, 30 tahun. Jadi kata Syekh ni, dia kata aku khidmat, aku boleh kedudukan ni sebab aku khidmat dengan guru aku. Iaitu Imam Abu Zaid Ad-Dabusi. Aku khidmat ke dia dengan maksud aku masak ke dia. Apa nama ni tadi kata? Akhdamuhu ta'amahu, aku tolong atbahu. Tinggal situ. Oh banyak tinggal. Mula sekali lagi. Wa kuntu akhdamuhu, dan adalah aku tadi berkhidmat kepadanya. Wa atbahu, situ tinggal sikit Wa atbahu, dan aku memasak ta'amahu, akan makanan dia. Berapa lama aku dia tolong masak tu? Salasina sanatan, tinggal pula 30 tahun. Wala akilu minhu syai'a, dan aku tidak makan daripada masakan aku tadi pun, masakan aku tadi syai'an, sedikit pun. Tak makan. Tak makan daripada hak yang masak sendiri. Dia hanya masak kepada guru dia selama 30 tahun. Dia tolong masak, dia tak makan sikit pun. Dan dia kata dia, kerana sebab dia khidmat kepada guru dia 30 tahun tu lah. Dia tadi mendapat kedudukan begitu, iaitu dia sebagai apa nama tadi, Ra'isul A'immah, ketua kepada ulama-ulama di Marwi. Okey, wa kana Syekh Al-Imamul Ajal Syamsul A'immati Al-Hulwani. Dan adalah Al-Imam Al-Ajal yang agung, imam yang agung, Syekhul A'immah, syekh kepada ulama-ulama Al-Hulwani. Rahmatullahi alaih, ataupun rahimahullahu ta'ala. Qad kana yakhruju, ni cerita ni Qad kana yakhruju, adalah dia tadi keluar min Bukhara, daripada Bukhara. Wasakana fi ba'dil qura, situ yaskunu. Sini sakana kharaja. Dipakai fi'il madi dalam nuskah hamba ni. Wa yaskunu fi ba'dil qura ayyaman, dan dia duduk ataupun dia tinggal pada sebahagian kampung beberapa hari. Lihadisatin, kerana ada beberapa peristiwa lah. Waqa'at lahu, yang berlaku peristiwa tadi, lahu baginya. Jadi dia keluar daripada kampung Bukhara dan dia menetap di beberapa kampung pada dalam tempoh beberapa hari. Kerana ada sesuatu peristiwa lah berlaku ke dia tu. Lepas tu, waqad zarahu talamidhuhu ghaira syaikhi al-imam Syamsil A'immati al-Qadi Bakrin ibni Muhammad Az-Zaranjari. Maka dia kata, waqad, dan bila dia duduk luar luar daripada kawasan di Bukhara tadi, maka bila dia duduk tu sebab adalah peristiwa kampung itu menyebabkan dia pindah. Jadi waqad zarahu talamizuhu, maka telah berziarahlah oleh pelajar-pelajarnya tadi. Masih duduk luar kawasan tu, ramailah pelajar mari ziarah dia. Dah. Lepas tu ghaira, siapa dia? Selain daripada Syekhul Imam Syamsil A'immah Al-Qadi Bakrin ibni Muhammad Az-Zaranjari. Kecuali pelajar yang ni seorang tak mari ziarah. Iaitulah Imam Qadi Abi Bakrin nuskah hamba pula tinggal ni. Al-Qadi Abi Bakrin. Iaitulah Qadi Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari ni tak mari ziarah dia ketika dia keluar daripada kawasan Bukhara tadi. Faqala lahu hina lakiyahu, maka Syekh tadi khabar kepada anak murid tadi. Syekh Syamsul Al-Hulwani dia khabar kepada Abu Bakar Az-Zaranjari. Limadha lam tazurni? Limadha lam tazurni? Kenapa kamu tidak menziarahi aku? Qala, kata Syekh Abu Bakar Az-Zaranjari, kuntu masyghulan bi khidmati, adalah aku ni bersibuk-sibuk dengan berkhidmat kepada walidati,
kepada mak ayah aku. Dia kata aku sibuk khidmat kepada mak ayah aku. Jadi bab tu dak dang gizarahmu wahai tok guru. Okey, tengok. Apa kata Syekh tadi? Qala turzakul umra. Kamu akan direzekikan umur. Maksudnya kamu akan dipanjangkan umur kamu kerana berkhidmat kepada guru dia. Kepada mak ayah dia. La turzaku raunaqad dars. Tapi kamu tidak akan diberikan, tidak akan direzekikan raunaq, kelazatan pengajian. Dalam nuskah yang ada dengan sahabat-sahabat, la turzaku ad-darsa saja. Kamu tidak akan diberikan pengajian saja. Ataupun boleh kita ambil nuskah ni kata ar-raunaq, la turzaku raunaqad darsi. Kamu tidak akan diberikan kemanisan, keenakan dalam pengajian. Sini ulama kata kan, orang yang khidmat kepada orang yang banyak habis masa khidmat dengan mak ayah, umur dipanjang insya-Allah. Orang yang banyak berkhidmat dengan tok guru, dia akan mendapat futuh, maksudnya pembukaan dalam ilmu, dan dia akan diberi kelazatan belajar. Tahu? Waktu hamba pun pesan pada diri hamba, belajar ni benda yang perlu. Benda yang perlu. Kalau kita tadi belajar ni tak rasa manis, kita kena ikhtiar supaya belajar tu rasa manis. Sama macam kita minum air. Hamba suka nasihat kepada sahabat-sahabat dan pelajar-pelajar hamba. Hamba kata belajar ni sama macam kita minum air. Minum air ni benda perlu. Okey, benda keperluan. Jadi kalau air tidak manis, jangan sampai kita tak minum air. Tapi kita belajarlah macam mana cara nak maniskan air tersebut. Okey. Jadi jangan sampai kita tak minum air, tapi kita belajar untuk maniskan air. Sama juga dengan belajar, maka kalau kita belajar tetapi tidak rasa seronok, maka kita kena belajar macam mana cara nak menyeronokkan pembelajaran dia. Dan di antara malam ni kita belajar antara cara nak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala seronok belajar adalah dengan khidmat kepada tok guru kita. Okey, boleh? Tu nak ayat situ dah. Waktu disebut benda, qala, kata Syekh tadi, turzakul umra, kamu akan direzekikan umur. Wala turzaku raunaqad dars, tapi kamu tidak akan direzekikan keenakan ataupun kemanisan dalam belajar. Okey. Wa kana kadzalika, dan kana kadzalika kita nak terima gitu sungguh kejadian. Jadi gitu sungguh. Dah. Syekh yang dak mari nawak syekh dia kerana sibuk jaga mak dia ni bukanlah dosa. Sekarang ni kita dak bincang dosa. Okey. Tak apalah khidmat ke mak, tapi dak dapatlah kelebihan waktu tadi. Tidak dapatlah kelebihan waktu tadi. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Kenapa Syekh kita Imam Zanuji kata keadaannya memang gitu? Fa innahu kana tu balik kepada Zaranjari tadi. Kerana Syekh Zaranjari tadi yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Dalam kebanyakan masa dia duduk di perkampungan. Walam yantazim, dan dia tidak tersusung lahu ad-darsa. Tidak tersusung baginya tadi pengajian. Maka bila dia duduk kampung banyak jaga mak dia tak susung pengajian dia tinggallah pengajian tadi. Sebab dia tadi tidak diberi dah kemanisan dalam belajar, akhirnya kau tinggal belajar. Boleh. Maka sebab tu ulama kita kata, dalam bab ni bukan kita nak suruh tinggal mak ayah. Dengar molek dah. Kalau mak ayah ada adik-beradik lain boleh jaga, keutamaan kita menuntut ilmu. Tapi kalau tak ada arah, tak ada orang lain dah adik-beradik boleh jaga, kita ambil tanggungjawab lah. Gitu. Cuma janganlah tinggal terus mak ayah, cuma yang nak kata berfokus atas kita seorang tu. Sebab ilmu ni lebih besar manfaatnya kepada orang lain, hatta kepada mak ayah kita sendiri pun lepas daripada kematian mak ayah seseorang tadi. Okey, selesai. Faman ta'azza minhu ustazahu, maka siapa-siapa yang
ta'adza minhu ustazuhu. Bila ustaz dia rasa sakit daripada dia tadi. Dia maknanya siapa-siapa yang menyebabkan guru dia terguris. Ta'adza minhu ustazuhu. Siapa-siapa yang menyebabkan guru dia tu terguris. Maka yuhramu diharangkan ataupun dihalang bagi dia tadi barakatul ilmi, keberkatan ilmu. Okey, perhatian. Syekh kita kata orang yang menyakiti guru dia akan dihalang daripada mendapat keberkatan ilmu. Syekh kita tak sebut dia dihalang daripada mendapatkan ilmu tapi keberkatan ilmu. Boleh? Beza tak? Jadi boleh jadi tak orang hak cerdik dia tadi tak ada berkat ilmu. Boleh jadi ya? Boleh. Maksudnya bukanlah dah kalau gitu hak cerdik-cerdik ni semua sekali kira dak aja menyakiti hati guru lah. Gitu ke? Bukan. Kerana Syekh kita kata hak dihalang daripada orang yang menyakiti guru tadi dihalang daripada mendapat berkat ilmu. Apa maksud berkat ilmu? Ilmu yang bertambah kebaikan. Dengan dia belajar tu kau bertambah banyak kebaikan yang lain. Itu maksud berkat ilmu. Lepas tu dia kata pula lepas tu wala yantafi'u bil ilmi illa qalila. Dan dia tidak dapat memberi manfaat dengan ilmu tadi melainkan sedikit sahaja. Jadi ilmu dia banyak tapi sikit je boleh ambil manfaat. Dan tanda Imam Ghazali sebut antara tanda ilmu bermanfaat ni adalah ilmu tadi menyebabkan kita banyak melihat aib diri kita daripada melihat aib orang lain. Tu antara tanda ilmu bermanfaat. Antara tanda ilmu bermanfaat lagi kita tahu tipu daya setan. Tu antara tanda ilmu bermanfaat. Antara tanda ilmu bermanfaat lagi kita boleh pakai apabila kita nak guna. Maknanya bila nak guna Allah Ta'ala beri kepada kita ilham ilmu-ilmu yang telah kita belajar tadi. Okey dah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kemudian sikit lagi innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta muallima. Macam syair ni dah. Dia kata innal muallima, sesungguhnya guru tu, wat tabiba dan doktor tu, situ kilaihima, kedua-duanya tadi. La yansahani, tidak akan memberi nasihat kedua-duanya. Idza huma, apabila kedua-dua tadi lam yukrama, tidak dimuliakan. Okey, guru tadi dah bila benda tak dimuliakan, tak akan beri nasihat kita lah. Fasbir lidaika, maka bersabarlah kerana daika, kerana sakit ubat dia tadi. Kerana sakit engkau tadi. In jafauta tabibahu. Sekiranya sekiranya kamu bersikap dingin, jafauta, kamu bersikap dingin dengan tabibah, dengan doktor kamu. Maka kalau gitu mu sabarlah dengan sakitmu. Kalau mu ni balah dengan doktor, faham tak? Fasbil lidaika, maka sabarlah engkau. Ni bukan suruh sabar, dia nak khabar ayat nyanyi ni. Dah kalau gitu mu sabarlah sakit lah. Apa-apa, dah mu nak balah dengan doktor mu. Ibarat gitu. Mu nak balah dengan doktor mu sabarlah mu sakit. Gitu. Waqna bijahlika, dan mu rasa cukup lah. Dah pakai kekal, pakai waqna, cukup lah dengan kebodohan engkau tu. Kira rasa dah gitu pakai bodoh gitulah. Ayat kasar je. In jafauta muallima, sekiranya kamu tadi tak memuliakan ataupun bersikap dingin dengan guru kamu. Nampak? Jadi kalau mu tidak muliakan tabib, maka masa tu mu kira sabar dengan sakit mu. Dah kalau mu tak muliakan guru, mu kira padang cukup dah dengan bodoh, mu pakai bodoh gitulah orang kita panggil. Pakai bodoh gitulah. Sebab apa? Sebab tak ambuh muliakan seorang guru. Allah Rabbi. Okay. Ni peringatan bersama-sama dah ni. Okey, sikit je dah. Wahukiya, dia kata dah dihikayatkan. Annal khalifata Harun ar-Rashid, bahawasanya Khalifah Harun ar-Rashid, ba'atha ibnahu ila Asmu'i, telah mengutuskan anaknya kepada Imam al-Asmu'i. Apa utus tu?
Auzubillah syaitanirrajim. Al-Asmu'i ni dia penyair terkenal. Kejap kita tengok sikit biografi Al-Asmu'i kan dia tulis bawah tu. Ada tulis sini. Syarah hamba tak sebut. Dia cerita tentang Al-Asmu'i. Baik. Jadi Harun Ar-Rasyid yata anak dia kepada Al-Asmu'i. Liyu'allimahu al-ilma. Supaya Al-Asmu'i tu mengajarkan anak dia tadi ilmu. Wal adaba dan juga adab. Okay. Fara'ahu yauman. Maka pada satu hari. Dia tengok Al-Asmu'i tadi yatawadda. Berwuduk. Wa yarsilu rijlahu. Asmu'i tadi pun basuh kakinya. Kaki Al-Asmu'i. Boleh? Satu hari Imam Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid ni mari-mari fara'ahu ay ra'a al-khalifah lah. Hu akannya akan Al-Asmu'i tu. Yauman pada satu hari yatawadda al-Asmu'i. Wa yarsilu dan membasuhlah rijlahu akan kakinya kaki Al-Asmu'i. Jadi maknanya Imam Asmu'i dia berwuduk, dia basuh sendiri kaki dia. Wa ibnul khalifati sedangkan ataupun dalam masa sama anak Khalifah Harun Ar-Rasyid tadi yusibu al-ma'a ala rijlaihi. Kerja anak Al-Asmu'i tadi menyiramkan air atas dua kaki Harun Ar-Rasyid. Jadi sini hamba nak beri faedah fiqh kan jadi dalam mazhab kita Syafi'i, dalam Safinah pun ada sebut hukum orang menyiram orang tolong siram kita untuk berwuduk. Apa hukum seseorang tadi membantu orang lain untuk siram, maksudnya sabba, menyiram air lah kepada seseorang tadi ketika berwuduk. Dalam Safinah dia wa'ri ba' al-isti'anah, minta tolong. Ba' isti'anah, minta tolong. Jadi antara hak yang khilafu aula adalah sabbul ma' ala nahwil mutawaddi. Jadi sini adakah kita tengok yang kata siram air tadi tu sabbul ma'. Jadi anak Al-Asmu'i tadi dia dalam keadaan dia tolong siram sabbul ma' ala rijlai, atas dua kaki Al-Asmu'i tadi. Jadi kalau ikut asal hukumnya khilafu aula. Cuma ulama kata dikecualikan kalau nak mengajar adab maka tak jadi khilafu aula. Fa'ataba khalifah. Maka bila khalifah tengok gitu, khalifah pun mari fa'ataba ni kita panggil marah lah. Fa'ataba al-khalifatu, khalifah pun marah siapa? Al-Asmu'i. Jadi khalifah marah Al-Asmu'i fi dhalika, pada yang demikian itu. Tengok jadi ia khalifah atau anak ia kepada Asmu'i untuk ajar adab, ilmu dan adab. Lalu tiba-tiba masa khalifah mari tengok, anak ia tadi tolong tuang air je ke Al-Asmu'i. Jadi tengok khalifah marah sebab apa? Dah tengok faqala, maka kata khalifah, innama, hanya senya, ba'astu ilaika, aku hantarkan dia tu kepada kamu, litu'allimahu, supaya engkau mengajarnya al-ilma, ajar dia ilmu, wa tu'addibahu, dan juga untuk mengajar adab kepada dia. Falimada, tengok khalifah marah sebab apa? Ni luar biasa kalau ada mak ayah setara ni. Falimada lam ta'murhu bi an yasubbal ma' bi ihda yadai wa yaghsila bil ukhra rijlak. Maka kata khalifah, ingat ke khalifah nak marah apa mu suruh anak aku tuang air, muat diri lah. Tapi khalifah dak marah tu. Khalifah marah ni. Falimada, maka kenapa? Lam ta'murhu, kamu tidak menyuruhnya, dak suruh anak aku ni. Bi an yasabba yasubu. Yasubba bi an yasubbal ma', dengan bahawasanya anak aku ni siram air dengan salah satu daripada dua tangannya. Dan yarsil, dan dia pun membasuh dengan tangannya yang lain akan kaki engkau.
Patutnya we buat belaka lah. Kan tadi al-asmu'i sendiri basuh, anak itu lalu tuang je. Al-asmu'i sendiri basuh kaki dia. Jadi kata khalifah tadi, apa mudak suruh anak aku? Tuang air dengan setangan ni basuh kakimu adik. Tu tengok. Tengok orang panggil ulama-ulama zaman dulu, ayah-ayah zaman dulu. Marah tok guru sebab dah ajar adab kan. Bukan marah ke tok guru, suruh buat gitu deh. Bahkan parut lagi ayah dia bagi. Itulah antara yang boleh kita ambil sedikit faedah daripada pengajian kita malam ni. Kemudian kita akan tengok lagi dia kata wa min ta'zimil ilmi, antara kita nak membesarkan ilmu adalah ta'zimul kitab. Kita nak kena membesarkan kitab juga. So macam mana kita nak mengagungkan kitab, hak tu kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala, insya-Allah ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita dan diberikan manfaat dan faedah daripada pertemuan kita. Kalau ada silap salah tolong maklumlah dah. Boleh kita bincang insya-Allah Ta'ala. Ada soalan? Saya buka pada soalan kalau ada. Soalan. Sehat je. Alhamdulillah. Okey. Kok ia sebenarnya satu benda ni nak sebut. Bila kita baca kitab-kitab adab, ia sebenarnya setiap ilmu tu dia ada mizan ataupun kita panggil manhaj masing-masing. Jadi sebab tu bila kita baca kitab-kitab adab, kadang-kadang kita tak boleh ambil lalu sebagai hukum fiqh. So kita kena pergi teliti dulu perincian masalah dalam bab fiqh dah. Jadi cuma adab ni untuk menonjolkan kepada kita apa yang lagi cantik kalau kita buat. Gitu. Cuma dari sudut perbincangan fiqh dia tengok pula lah. Tu yang saya nak jagalah sikit. Kalau tak ada soalan, mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita. Minta maaf dah kita baca sikit-sikit itu tak apa dah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak Syifa As-Said dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.